Hello, selamat datang ke PG Channel. Okey, hari ini saya, Mami Kaila dan juga Baby Kaila, semua ahli keluarga Mami Kaila akan pergi ke Kuching. Okey, kami akan bergerak daripada Sibu Jaya ke Kuching. Okey, stay tune video saya, tonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe PG Channel. Okey, Sibu Jaya. Selamat datang ke Sibu Jaya. Okey, kita singgah ke Petron sekejap untuk isi minyak. Ke mana, Wes? Mau pergi Sibu. Sibu. Sibu kan mana? Rumah panjang mana? Rumah panjang Monica Giri. Rumah Monica Giri. Okey. Pindah ke bawah. Ini dah. Keluar Guardian. Sorry Guardian. Iya, Guardian kok. Okey, bye Wes. Jumpa bila? Bulan depan. Bulan depan lah. Okey. Bye bye. Okey, kita baru sampai di Petronas Betong. Kita mau isi minyak sekejap. Okey. Dekat belakang, dekat tepi Petronas Betong ni dia ada tempat kedai makan lah macam tu. So siapa-siapa mau makan pun sebelum meneruskan perjalanan pun boleh. Dan Petronas Betong ni kira antara Petronas yang ada bila kita jalan daripada Sibu ke Kuching, dan tempat dia pun besar dan selesa untuk kita berehat kah, untuk apakah. Okey, kita makan sekejap dekat RCC MND Layar Betong. Dekat sini banyak food court lah. Okay, makan guys dulu, makan-makan. Banyak apa? Berapa? Beras hitawan. Banyak juga beras Bario Pulut. Okey, sebelum kita sampai ke Kuching, kita singgah kejap ke Mount Hosanna Chapel dekat Sri Aman. Okey, dekat dalam ni kita singgah kejap. Chapel tu berada di atas. Nampak sangat cantik lah. Sangat cantik kalau tengok daripada bawah sini. Dan perlu menaiki tangga
Tangga kita tengok pun macam tinggi juga tangga dia. Saya singgah sebentar di sini adalah untuk hantar mertua saya, iaitu mak dan bapa Mami Kailah ke sini untuk mereka berdoa, sebab kedua-dua mereka adalah merupakan beragama Kristian lah. Tapi walau bagaimanapun, walaupun kita berlainan agama, yang penting kita perlu saling hormat, menghormati antara satu dengan yang lain. Okey. Kita sekarang di Imperial Suite Apartment. Kita mau tengok bilik dulu. Macam mana keadaan bilik dah. Okay, kita sekarang berada di Imperial Suite Apartment. Okey, kepada siapa yang tidak tahu, dia berada di sebelah Imperial Hotel Kuching. Alright. Okey, kita masuk ke dalam dulu. Okey, ini adalah keadaan dalam Imperial Suite Apartment. Okey, dia jenis macam rumah lah. Rumah apartmen. So dekat sini ada bahagian dapur, ada ruang tamu, ada TV dan juga ada view Bandar Kuching. Best ni kalau kita tengok untuk waktu pagi. So dekat dalam ni dia ada 3 bilik. Dua bilik. Ni bilik 1, ada pemandangan bandar. Dan ini adalah bilik, saya rasa ini adalah master room. Okey. Dan ini adalah keadaan tandasnya. Okey. Ini adalah pemandangan di luar Imperial Suite Apartment. Okey. Jadi harga saya dapat dekat sini semalam 200 lebih after promotion lah. Kalau bukan promotion perlu bayar RM400, 400 lebih macam tu. So cukup kita dapat promotion dan kita dapat merasa pengalaman sendiri untuk tinggal di Imperial Suite Apartment ni. Okey. Thank you menonton video saya. Alright, tunggu video seterusnya. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe PG channel. Bye bye.